Dan mari kita mulakan dengan penipuan tembikai. Anda nampak tembikai itu berkilat di luar dan warnanya istimewa di dalam, jadi anda membelinya tanpa ragu-ragu. Tetapi apa yang anda tidak tahu ialah sesetengah peniaga menyuntik tembikai dengan bahan pewarna seperti pewarna eritrosin, dan ini adalah pewarna berwarna merah jambu yang biasanya digunakan untuk mewarnakan makanan. Dan apabila disuntik ke dalam tembikai, warnanya menjadi merah jambu yang menarik, dan warna ini menyembunyikan sebarang kecacatan di dalam tembikai. Agensi Piawaian dan Keselamatan Makanan India, FSI, menyiarkan video melalui salurannya menunjukkan cara yang betul untuk mengesan sama ada tembikai yang anda beli ditipu dengan bahan ini atau tidak. Anda perlu memotong tembikai kepada dua dan periksa pewarna menggunakan kapas. Lembapkan kapas ini dan sapu pada tembikai seperti ini. Jika kapas bertukar kepada warna merah, ini bermakna tembikai itu ditipu dengan pewarna kimia. Tetapi jika warna kapas tidak berubah, ini bermakna tembikai itu tidak disuntik dengan pewarna buatan. Dan pemalsu juga menyemburkan beberapa pewarna hijau pada tembikai di bahagian luar untuk menjadikan rupa dan warnanya disukai oleh pelanggan, dan ia mungkin dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan untuk memeriksa sama ada tembikai telah diwarnakan di luar, anda perlu mengikis kulit tembikai dengan mata pisau, dan anda akan dapati bahawa anda telah menanggalkan lapisan luar. Dan ia boleh ditanggalkan dengan meletakkannya di bawah aliran air yang kuat. Dan sesetengah tembikai yang disembur dari luar dengan cat hijau mungkin berwarna putih di dalam, iaitu tidak masak, dan dengan itu pelanggan ditipu.